الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, jadi kita sambung pada muka surat 1306. Baik, sebelum ni kita berikan dalil daripada ayat-ayat Al-Quran, seterusnya daripada hadis Nabi SAW. Ini sunnah juga mengingatkan masyarakat yang mengamalkan riba bahawa mereka akan ditimpa kemusnahan. Di antara hadis tersebut ialah diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu taala an, katanya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan dua saksinya. Baginda juga bersabda, hum sawa', ini mereka semua adalah sama. Maknanya di segi dosa sama saja antara orang yang makan riba, orang yang mewakilkan, orang yang menulis, dan juga dua orang yang menjadi saksi, sama saja. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'a al-mubiqati. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zakhfi wa khazful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang boleh memusnahkan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia? Baginda menjawab, yaitu mensyirikkan Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, kemudian makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri daripada hari perang, dan menuduh wanita-wanita yang suci, beriman lagi tidak mengetahui perkara keji dengan tuduhan zina, baik kecuali kerana kebenaran dalam kes yakni membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Bermaksud ini kecuali kerana kebenaran, bermaksud kecuali jika dia dibunuh kerana jenayah yang dilakukannya dan dia dihukum bunuh oleh syarak kerana jenayah tersebut. Dia melarikan diri pada hari perang, bermaksud lari daripada medan peperangan ketika berhadapan dengan orang kafir. Beliau menuduh wanita-wanita yang suci beriman, bermaksud menuduh wanita-wanita yang baik yang memelihara diri daripada melakukan kejahatan dengan tuduhan zina. Yang tidak mengetahui perkara keji, bermaksud mereka tidak tahu tentang tuduhan tersebut
dan tidak tahu puncanya serta tidak melakukannya. Jadi semua ni termasuk dalam 7 dosa besar. 7 dosa besar termasuklah bab yang kita bicara, iaitu orang yang memakan riba. Kemudian yang tiganya hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila zina dan riba menzahirkan diri di sesebuah kampung, mereka sebenarnya telah membenarkan diri mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lain disebut, apabila zina dan riba menzahirkan diri di sebuah kampung, Allah telah mengizinkan supaya kampung tersebut dibinasakan. Allah alam, mungkin kita dah mendapat penghujung akhir zaman ni. Nampak macam benda ni berleluasa, jadi di mana-mana. Baik, jadi kesemua hadis ini sudah cukup menjelaskan keburukan riba. Sudah cukup untuk kita menjauhi riba. Apabila semua mereka yang terlibat dalam urusan riba dilaknat, iaitu dijauhkan daripada rahmat Allah, dan amalan riba pula disenaraikan sebagai jenayah berat, dosa, keburukan dan pendustaannya tiada yang menyerupainya kecuali jenayah menyemutukan Allah Subhanahu wa taala, iaitu pembohongan dan kesesatan yang paling dahsyat, dan jenayah sihir, iaitu perbuatan menipu, memperdaya, menganiaya dan lain-lain jenayah berat. Jadi maknanya selepas daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar sekali iaitu dosa tentang kalau yang berkait dengan masalah riba. Malah bukti paling nyata bahawa riba ini adalah amalan paling buruk yang dilakukan oleh manusia. Apabila ia dihubung kaitkan dengan zina, jenayah menceroboh kehormatan dan merosakkan individu dan masyarakat yang tiada tandingannya, malah kedua-duanya menjadi sebab sebuah masyarakat dimusnahkan. Atas dasar ini, umat Islam sependapat secara ijma' bahawa riba dan urus niaga berlandaskan riba adalah haram dan tergolong dalam dosa-dosa besar yang menjadikan pengamalnya fasid. Malah Allah juga tidak menerima amalan-amalan baik mereka yang terlibat dengan riba, sehinggalah mereka bertaubat dengan sebenar-benar taubat, yakni taubat nasuha, daripada tindakan mereka menerima ataupun memberi riba. Bahkan kesemua syariat samawiyah, jadi syariat yang diturunkan daripada langit, jadi yang diturunkan sebelum Islam juga mengharamkannya. Al-Quran, kitab yang diturunkan tanpa sebarang salah silap, turut menjelaskan bahawa sebab yang melayakkan Bani Israel menerima laknat, azab, kesengsaraan dan bencana adalah kerana dosa yang mereka lakukan, terutamanya riba, sedangkan mereka dilarang mengamalkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi zulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katsiran wa akhdhihimur riba wa qad nuhu 'anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adaban alima." Surah An-Nisa ayat 160 hingga 161. Baik, maka dengan sebab kezaliman daripada orang-orang Yahudi, kami telah mengharamkan ke atas mereka benda-benda yang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan dengan sebab mereka banyak menghalang manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebab mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang daripadanya, dan dengan sebab mereka memakan harta orang dengan cara yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat menyakitkan. Baik, jadi bukan takat orang Islam saja, tapi sebelum ini pun
sebelum kedatangan Islam. Orang Yahudi sendiri pun dilarang untuk mengamalkan riba. Jadi bila mereka langgar, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengazabkan akan mereka. Baik, soalannya Yahudi yang ada sekarang ni di Israel, kebanyakan ataupun majoritinya datang daripada Poland, Ukraine, Hungary. Bukan Yahudi asal. Masuk agama Yahudi. Dan disebut sebagai apa? Yahudi apa? Khazar ataupun Aknazi. Sebab tu kalau ada setengah kalangan ahli sains ni mencabar supaya kalau kita nak tengok DNA orang Israel dengan orang Palestin sekarang ni, siapa yang lebih dekat sekali dengan Nabi Musa alaihissalam, ataupun keturunan kita kita kata Nabi Yahya alaihissalam. Kerana orang Palestin sendiri itu lebih dekat kepada keturunan Bani Israel daripada orang yang mengaku Israel Zionis ni yang masuk agama Yahudi. Kenapa? Sebab mereka ni datang daripada selatan Rusia, daripada takut daripada perkembangan Islam dan juga takut daripada agama Kristian, jadi mereka masuk agama Yahudi. Sebab tu keturunan mereka ni ialah bukan keturunan Bani Israel yang asal. Baik, huraian dan penjelasan. Jumhur ulama berpendapat urus niaga berunsur riba dianggap wujud dan pertukaran tersebut diharamkan apabila wujud illah riba dalam urus niaga tersebut. Wujud illah riba ni kita sebut sebelum ni iaitu sebab ataupun asbab yang boleh membawa kepada riba. Sama ada urus niaga itu dilakukan sesama orang Islam ataupun dengan kafir zimmi ataupun kafir harbi. Jadi tak kira lah sama ada kita sama Islam haram berurus niaga dengan cara riba, sama ada jual beli riba ataupun hutang dengan riba, dengan tambahan. Begitu juga dengan orang yang kafir zimmi, iaitu orang kafir yang setuju untuk dapat perlindungan Islam, duduk dalam negara Islam dengan bayaran yang tertentu. Ataupun kafir harbi, iaitu kafir yang diperangi. Menurut pendapat Abu Hanifah radhiyallahu taala an dan Muhammad, itu Imam Muhammad radhiyallahu taala an, pula unsur riba hanya wujud apabila pertukaran yang berunsur riba membabitkan dua barangan yang terpelihara. Baik, maksud terpelihara iaitu dua hak milik yang tidak boleh diceroboh dan diambil daripada pemiliknya tanpa kebenaran syarak. Jadi berdasarkan pendapat ini, jika salah satu barangan tersebut bukan barangan yang terpelihara, contohnya ia dimiliki oleh kafir harbi iaitu bukan Islam, yang berkerayatan negara bukan Islam, yang berperang dengan negara Islam, maka ilah riba tidak wujud jika pihak yang mengambil bayaran tambahan adalah orang Islam. Ini urus niaga. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Muhammad daripada madhab Hanafi, mengatakan bahawa ilah riba tidak wujud apabila ada urus niaga antara orang Islam dan juga orang kafir harbi. Baik, oleh itu apabila seorang peniaga Islam berniaga di negara kafir harbi dengan jaminan keselamatan daripada negara tersebut, dia berurus niaga dengan penduduk negara tersebut serta memperolehi keuntungan dengan cara riba, keuntungan tersebut dibenarkan menurut Abu Hanifah dan juga Imam Muhammad. Sementara bagi kafir zimmi, iaitu penduduk bukan Islam yang menetap di negara Islam, hartanya adalah terpelihara menurut ijma' ulama. Begitu juga dengan orang yang mustaqmin,
iaitu kafir harbi yang masuk ke negara Islam dengan jaminan keselamatan dan kebenaran pemerintah Islam. Urus niaga berunsur riba tidak dibenarkan dengan mereka. Faktor perbezaan agama tidak diambil kira di sini kerana para ulama sependapat bahawa persamaan agama yang dianuti tidak menjadi syarat untuk menentukan wujudnya unsur riba ataupun tidak. Jadi ada dua pendapat. Jadi untuk kafir harbi, mazhab Hanafi kata boleh. Tapi bagi apa ni, kafir zimmi tak boleh. Begitu juga kafir harbi yang masuk dalam negara Islam pun tak boleh juga. Baik, hujah jumhur ulama dalam kes ini ialah pengharaman riba dilaksanakan terhadap orang Islam dan bukan Islam kerana berdasarkan pendapat yang sahih, bukan Islam juga diperintahkan supaya melaksanakan cabang-cabang hukum syarak. Jadi pendapat jumhur mengatakan bahawa semua sama saja, Islam kau tak Islam. Selain itu, nas-nas yang menyentuh tentang urus niaga berunsur riba dinyatakan secara umum, tidak ditujukan khusus kepada sesiapa. Oleh itu hukum ini perlu kekal sebagai umum, bukan khusus tapi umum. Baik, apa dia hujah Abu Hanifah dan Imam Ahmad? Baik, bagi kedua mereka pula ialah harta milik orang kafir ini maksudnya tidak terpelihara. Ini tidak maksum. Malah harta itu sendiri sebenarnya harus, ini boleh diambil. Kerana mereka ni kafir, apa ni? Kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam. Cuma orang Islam yang memasuki negara harbi dilarang mengambil dan memiliki harta tersebut tanpa kerelaan mereka kerana keadaan negara itu yang penuh dengan penipuan dan pengkhianatan. Apabila mereka menyerahkan harta tersebut kepada orang Islam dengan cara yang persetujuinya, maka larangan ini ditarik balik kerana sebab larangan sudah tiada. Dengan itu, pemilikan itu sama seperti memiliki harta yang tidak bertuan yang dibenarkan. Pemilikan ini dibenarkan syarak dan harta seperti itu boleh dimiliki. Contoh pemilikan harta tidak bertuan yang dibenarkan oleh syarak ialah mengambil kayu api ataupun rumput yang tidak terpelihara oleh sesiapa. Jadi hujah mazhab Imam Abu Hanifah ni ialah berkait dengan masalah harta itu adalah harta yang tidak terpelihara. Ataupun dalam Quran kata tidak maksum, harta itu tak maksum, maknanya tak ada pemilikan yang sempurna. Walau bagaimanapun perlu diingatkan di sini, pendapat ini tidak boleh diamalkan pada hari ini kerana orang Islam tidak mungkin dapat bekerja dan berniaga di negara harbi ataupun berniaga dengan kafir harbi mengikut undang-undang dan amalan yang diguna pakai hari ini. Oleh itu kami merasakan adalah lebih baik para fuqaha dan mufti tidak membincangkan pendapat ini. Jadi ini apa ni dalam kitab Fiqh Manhaji ni beritahu kita tu suruh bahas lah benda yang macam ni. Dia jadi pening kepala. Sebab nak amal susah. Tidak, tak ada lah gelang Intel. Dia ada buat sini ni. Apa lagi gelang US yang ada di sini ni. Tu semua jadi kira apa ni? Harta tak terpelihara lah tu. Jadi berurusan dengan mereka ni, nak curi tak boleh, nak ambil tak boleh. Tapi dari segi riba boleh pula dah. Baik. Walaupun itu tindakan yang terbaik, namun demikian kami bincangkan juga perkara ini di sini kerana kami terlalu kerap mendengar ramai pihak yang berpaut lidahan yang rapuh cuba mengambil kesempatan dengan pendapat ini untuk menghalalkan yang haram. Ramai di kalangan mereka berurus niaga secara riba dengan bank-bank asing. Mereka menerima hasil riba, maka ada kalanya mereka yang menganjurkan riba dengan alasan mereka telah meminta pandangan ulama dan ulama telah memberi fatwa yang membenarkannya. Macam kita ada akaun inilah, akaun bank overseas, yang apa ni, yang memang tak ambil
cakna langsung lah tentang masalah riba kan. Ya? Jadi bila ambil pendapat ni maknanya semua jadi halal belaka lah. Oleh itu kami nyatakan pendapat ini di sini supaya dapat difahami apakah hakikat sebenarnya. Sebenarnya pendapat ini merujuk hanya kepada kafir harbi. Kafir harbi ialah orang kafir yang berkerakyatan negara yang sedang berperang dengan negara Islam mengikut istilah syarak dan uruf hari ini. Pada hari ini definisi ini hanya wujud antara kita dengan Yahudi yang telah merampas bumi dan tempat suci kita di Palestin. Berbeza dengan negara barat ataupun timur yang bukan Islam, menurut istilah syarak mereka bukan kafir harbi, walaupun pada hakikatnya ada di antara mereka yang menyokong dan membantu Zionis. Walau bagaimanapun mereka tidak termasuk dalam hukum yang dinyatakan oleh Abu Hanifah dan sahabatnya. Berdasarkan kenyataan ini kami nyatakan di sini. Baik, jadi mengikut fiqh manhaji ini, dia kata kafir harbi ini betul-betul ini iaitu negara Israel Zionis. Sedangkan negara yang lain bukan, pada pendapat fiqh manhaji lah. Walaupun mereka sokong dan bantu Zionis. Baik, jadi urus niaga secara riba dengan mana-mana bank asing ataupun rakyat asing di negara mereka adalah haram dan tidak dibenarkan, samalah seperti jika mereka berada di negara Islam. Ini jika kita berpendapat ia bukan perkara yang amat diharamkan dan ditegah disebabkan ia akan membawa keluar wang negara Islam dan digunakan untuk kepentingan orang bukan Islam. Saya pun tak apa nak faham dia kata apa ni. Sebab kita ni tuan-tuan, dalam bab duit ni, bila kita berdagang, kalau pakai sistem dolar US ni, jadi kita pakai apa ni, SWIFT sistem yang ada di mana, Brussels, Belgium. Pusat dia di sana. Jadi apa pun urusan maknanya transfer apa semua memang keluar negeri. Sebab yang kontrol World Bank dan juga IMF pun Yahudi dah juga. Yang cetak dolar pun Yahudi dah juga. Maknanya semua sekali sistem ada sekarang ni maknanya balik kembali kepada Zionis ni, musuh Islam. Tak boleh kata apa kecuali kita cari fikir cara alternatif, pilihan yang lain untuk kita boleh keluar daripada sistem tersebut. Kaedah dia, kebanyakan ulama sekarang ni mengatakan darurat. Dia darurat pun ada kaedah dia. Maksudnya kalau lah kata darurat, tak ada pilihan, kita terpaksa. Bagaimana kata apa, negara China dulu berurusan juga dengan US. Sampai dia kata apa boleh mandiri, boleh kata apa ada kekuatan sendiri. Jadi kalau mereka nak buat apa dengan tarikh apa pun, dia tak apa nak heran lah, sebab dia ada kekuatan sendiri, dia boleh cakap. Tapi kalau kita negara Islam ni, saya rasa tak mampu lagi. Maknanya kalau nak tahan Donald Trump daripada datang ke Malaysia pun tak mampu lagi. Baik. Jadi pada kebiasaannya keadaan ini akan membawa keburukan yang lebih besar kepada kepentingan negara Islam dan menyebabkan negara Islam terperangkap dalam kegawatan ekonomi kerana kita masuk ke negara mereka dan mereka masuk ke negara kita tanpa sebarang halangan. Ulama yang mengeluarkan pendapat ini turut menjelaskan bahawa pendapat ini tidak membabitkan urus niaga bersama kafir harbi yang masuk ke negara Islam dengan jaminan pemerintah. Lebih-lebih lagi jika mereka adalah selain kafir harbi yang masuk ke negara Islam dengan jaminan pemerintah. Baik, saya sebut tentang apa darurat tadi.
dia bila main darurat, kalau tak ada makanan apa pun, maknanya benda yang haram dia jadi halal. Tapi halal tu orang kata apa? Takat untuk menguatkan badan kita, supaya kita tak mati je. Jadi jangan kita kata pergi makan babi sampai kenyang melahap-lahap, alhamdulillah. Lepas tu duk tanya soalan, boleh tak kita kata dalam darurat ni kita tambah kicap sikit ke? Buah kari ke sikit ke, bagi sedap sikit babi. Tanpa kita ni ada usaha untuk keluar. Kena ada usaha untuk keluar. Kalau tak ada usaha, maknanya kita selesa dengan kebabian kita. Selesa dalam darurat tu. Bab dah masuk bab ni, bab yang ke-25 yang bab ke-25, iaitu penukaran mata wang, yakni saraf. Baik, penukaran mata wang. Jadi orang yang main apa ni, forex exchange semua tu. Soalan riba ke tak, apa ke tak, ada lah dalam ni. Baik, ta'rif dalam bahasa Arab, as-sarfu merujuk kepada pelbagai makna. Yang pertama, lebihan dan tambahan. Sebab itu sembahyang sunat dinamakan sebagai sarf, kerana ia tambahan daripada sembahyang wajib. Sebab hadis menyebut zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan. Perlindungan orang-orang Islam adalah satu dan tidak berbeza. Ia boleh dilakukan oleh orang yang paling rendah kedudukannya di kalangan mereka. Sesiapa yang mencabul perlindungan seorang Muslim, maka dia akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia keseluruhannya. Allah tidak akan menerima daripadanya sebarang amalan sunat ataupun fardu, sarfan wala adlan. Jadi ini kita rujuk di segi bahasa lah. Maksud saraf tu apa dia? Salah satu dia, makna dia ialah iaitu solat sunat. Baik, perlindungan umat Islam bermakna perlindungan yang diberikan kepada bukan Islam, dilakukan oleh orang yang paling rendah kedudukannya di kalangan mereka, bermaksud perlindungan mereka sah dan perlu dipelihara, walaupun diberikan oleh seorang yang paling hina di antara mereka. Mencabul perlindungan seorang Muslim bermaksud melanggar janjian perlindungan yang dibuat olehnya, serta menzalimi orang bukan Islam yang diberikan perlindungan itu. Ini merujuk kepada apa ni? Kafir zimmi. Baik, saraf di sini ialah amalan sunat dan adil, iaitu amalan fardu. Maknanya Allah tidak menerima apa yang dilakukannya dan tidak akan memberi ganjaran. Kemudian yang kedua, tolak dan ubah. Al-Quran ada menyebut firman Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dia menjauhkan daripadanya tipu daya mereka. Maknanya menolak tipu helah mereka. Fasarafa anhu, maknanya menolak tipu helah mereka. Kemudian ayat seterusnya, sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Allah telah mengubah hati mereka dan memesongkannya daripada iman dengan sebab mereka adalah golongan yang tidak mengerti. Surah Taubah ayat 127. Baik, jadi makna di sini sarafallah itu Allah ubah hati mereka. Maknanya Allah mengubah dan mengalih hati daripada kebenaran. Kemudian ayat seterusnya, wa iz sarafna ilaika nafaran minal jin la yastami'una al-Quran. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami menghalalkan satu kumpulan jin kepadamu sambil mereka mendengar Al-Quran. Surah Al-Ahqaf ayat 29. Kami menghalalkan bermaksud kami alihkan mereka kepada kamu dan kami ubah mereka ke arahmu. Baik, itu di segi bahasa. Kemudian menurut istilah pula, saraf ialah jual beli dua barangan
yang kedua-duanya dalam bentuk mata wang ataupun jual beli wang dengan wang. Apa yang dimaksudkan dengan mata wang ialah wang dirham ataupun dinar ataupun yang seumpama dengannya. Ini asal hukum. Bila sebut kata nuqud ni, iaitu mata wang, dia merujuk kepada mata wang dirham dan juga mata wang dinar. Mata wang dirham ialah perak, silver, nang. Bila sebut kata dinar, emas. Boleh jadi emas 919 dan juga ataupun emas 916. Jadi kedua-dua barangan ini ialah emas dan perak tulen, sama ada yang dibentuk atau diacu ataupun sebagainya. Termasuk dalam erti kata ini ialah semua mata wang yang diguna pakai pada hari ini kerana ia mempunyai aset emas yang disimpan. Tadi kitab ni ketinggalan kapal. Apa saya kata ketinggalan kapal? Mungkin kitab ni karang bila? Sebelum tahun 1971 pun. Sebab dia kata dalam ni termasuk erti kata iaitu semua mata wang yang diguna pakai pada hari ini kerana ia mempunyai aset emas yang disimpan. Mana ada dah. Tak ada dah. Sebab kita tahun 1945 perjanjian Bretton Woods di Washington. Jadi semua mata wang, bukan semua mata wang, mana US dollar ni diikat dengan emas. 35 dolar sama juga dengan 1 ounce emas. Jadi US untuk apa ni, dia cetak 35 dolar, dia kena ada 1 ounce emas dalam simpanan dia. Maknanya dolar disandarkan kepada emas. Tapi benda ni hanya bertahan hingga tahun 1971 sahaja. Presiden Nixon keluar dalam TV beritahu kata dolar sudah tidak disandarkan kepada emas dan dia menjadi mata wang fiat semata-mata. Maknanya kosong, tak ada apa. Kalau orang percaya dia ada nilai, ada. Kalau orang tak percaya dia tak ada nilai, tak ada. Siapa macam apa ni, Jepun masuk Malaysia pakai duit Jepun yang ada apa ni, pokok pisang lah, pokok pisang lah. Masa Jepun berkuasa, maknanya duit tu laku lah. Bila dia balik pergi Jepun, dia kalah perang, duit tu dia jadi wallpaper. Sebab dia tak ada aset apa nak tukar dengan apa, benda apa pun tak ada. Macam siapa duit kita ada lagi lah. Jadi nak cari jalan apa ni, dalil qiyas pun tak apa nak kena. Dalil yang kata dia memang sandak dengan emas pun tak apa nak kena. Jadi serba tak kena. Baik, kita bagi laluan Tuan Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, tak mana tadi dah. Jarah, mata wang. Jadi dolar ni dia dicetak sampai peringkat kemuncak dan ni sampai apa? Hampir 36 trilion. 36 trilion. Jadi tuan boleh bayang. Sebab tu saya nampak strategi Donald Trump ni dengan Bitcoin ni ialah untuk reset sistem. Pada reset balik supaya hutang US 36 trilion ni boleh diganti dengan mata wang baru, iaitu mata wang digital, mata wang Bitcoin. Yang peliknya kita ni cepat sangat pun. Bila orang tanya tentang apa ni, apa hukum mata wang Bitcoin? Harus halal. Sebab dia dah buat, kata apa, fatwa dah sebelum ni tentang masalah wang fiat pun dia dah buat fatwa dah. Jadi bila mai apa ni mata wang yang baru ni pun halalan thayyiban. Jadi maknanya kita ni bila berbicara tentang bab muamalat ni, satu bab riba, satu lagi bab zalim, tu kena ambil kira juga. Bab adil tak adil kena ambil kira juga. Bab penipuan pun kena ambil kira. Bab unsur gharar, syubhah dan sebagainya, semua kena ambil kira. Jadi kalau zaman mana kita nak kata benda tu adalah ikut syarak, tapi pada masa yang sama dia adalah satu benda yang zalim. Halal, nampak Islamik, tapi dia menjadi satu alat kepada sistem kapitalis ni untuk memperkayakan golongan yang minoriti atas memperhambakan golongan yang miskin. Itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya mengalir di kalangan orang yang kaya saja di kalangan kamu. Dulatun tu maksudnya pengedaran, pengaliran. Kita ada sebut kata daulah Islamiah. Jadi kalau daulah Islamiah pakai sistem kapitalis, dia bukan daulah. Bukan daulah. Maknanya harta tu hanya kepada golongan yang tertentu saja, yang mana mereka ni semakin kaya. Dan kita pula maknanya tertekan dengan inflasi ataupun hyperinflasi barang semakin naik dan sebagainya. Baik. Jadi pada asasnya mana kitab ini dia duk berasa bahawa
duit kita ni masih lagi disandarkan kepada emas. Dan saya rasa lah, majoriti ustaz-ustaz tak faham benda ni. Tak tahu lagi yang kata duit kita ni dah tak disandarkan kepada emas sejak tahun 1971 dah. Jadi nak ambil hukum tu tak apa nak kata apa, tak apa nak sesuai. Baik, jadi proses ini dinamakan sebagai jual beli ataupun tukaran mata wang. Kenapa? Jelas urus niaga yang sebenar ni menggunakan dinar dan juga perak. Baik, jadi hukum kontrak tukaran mata wang menurut syarak. Ini dia rujuk balik kepada zaman Nabi SAW dan juga zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Baik, jadi kontrak tukaran mata wang dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Pada dasarnya hukum tukaran ini sama seperti hukum jual beli biasa, cuma ditambah beberapa syarat yang akan dibincangkan nanti. Kesahihan tukaran mata wang ini disokong oleh banyak hadis dan riwayat sahabat radhiyallahu taala an yang akan dinyatakan dalam tajuk ini nanti. Kesahihan kontrak ini juga disokong oleh ijma' ulama. Baik, syarat-syarat khusus untuk membolehkan tukaran mata wang. Berdasarkan ta'rif yang kami nyatakan tadi, apa yang jelas, kontrak ini mengandungi unsur riba kerana kedua-dua barangan merupakan barangan yang berunsur riba dan wujud ilah riba iaitu mata wang. Ini kerana semua emas dan perak dikategorikan sebagai mata wang. Jadi emas dan perak ni masuk dalam barang ribawi. Kontrak ini dibincangkan secara khusus di sini kerana ia membabitkan perkara yang selalu bertukar tangan iaitu wang. Oleh itu syarat-syarat yang khusus bagi tukaran ini sama seperti syarat-syarat sah kontrak berunsur riba. Syarat-syarat ini telah pun dibincangkan secara mendalam sebelum ini. Riba dalam bab riba jual beli itu kita dah bincanglah secara mendalam. Walau bagaimanapun kami akan bincangkan semula syarat-syarat ini secara ringkas di sini, terutamanya yang mempunyai hubung kait dengan tukaran mata wang. Jadi kemudian dia akan khusus pada emas dan perak. Emas dan perak tak ada isu lah. Yang isunya masalah wang fiat ni yang jadi isu ni. Baik, jadi minggu lepas tuan-tuan boleh tengok lah. Macam mana harga emas naik apa ni? Macam apa ni? Macam gunung Everest, bukan gunung Cerai, gunung apa ni? Everest tu lah. Sebab apa? Mereka dam Bitcoin. Mereka buang Bitcoin dalam pasaran. Padahal sebelum ni apa ni, Vanguard pun beli dah, BlackRock pun beli. Kemudian kerajaan mereka pun buat undang-undang apa stable coin, undang-undang apa jenis Act untuk legalize Bitcoin ni. Tapi nampak memang perancangan Yahudi ni memang mereka saja buat bagi yang kata apa Bitcoin tu rendah sikit harga dia. Lepas tu orang pakai, ada orang yang bunuh diri pun ada duduk dalam apa ni, kereta apa tu, Ferrari tu, bunuh diri sebab dia beli banyak. Sebab ingat Bitcoin ni akan naik macam emas juga. Jadi bila jatuh dia pun beli berapa juta tak tahu. Lepas tu tarik tali gantung mempui. Memang dalam sejarah Yahudi Zionis ni yang kontrol pasaran. Saja dia penat, saja dia turun. Bila dia buat kata apa satu spekulasi bagi nampak naik tu jadi harga tinggi, orang pakak berebut beli. Lepas tu bila main satu isu ke apa ke, lepas tu dia jatuh memang teruk. Bila harga rendah sangat tu, dia pun beli dah pula. Lepas tu ada yang mengatakan bahawa ada pakar ekonomi mereka kata apa, esok ni Bitcoin ni dia akan cross daripada harga emas. Sebab memang mereka plan untuk reset balik. Jadi tuan-tuan, bagi kita ni bila dah kata apa duit RM kita ni disandakkan kepada US dollar. Jadi kalau dia mengkodum dengan kita sekali lah, mengkodum sekali. Jadi bila Allah Ta'ala dah kata apa dah bagi dekat kita dah mana sistem mata wang kita sendiri dah ada dah. Jadi tuan-tuan ambil lah sikit pada duit kita tu, sandaklah sikit. Belilah emas 100 pun cukup lah sebulan.
Bukan nak suruh beli yang kata apa 1 dinar sampai 2,700 dah. Ha? Dia turun naik tapi gunung Everest lah. Ha? Mana tak rugi. Beli sikit-sikit dah. RM10 pun boleh lain ni. Kalau dalam sistem boleh beli RM10 impun. Cukup 1 dinar ke, cukup 1 gram pun keluar. Ha? Yang pentingnya fizikal. Ha? Bukan dalam bentuk akaun pun memang nombor saja. Ha? Baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang pertukaran. Merujuk pada emas dan perak ni insyaAllah. Kemudian ada soalan daripada muslimat. Jadi muslimat suruh saya jawab dalam kuliah ni. Ada orang tanya tu mai ke tak, wallahu alam, ataupun tengok dalam live saja kot. Kan? Tu yang lepas tanya, ustaz tolong jawab ustaz. Yang ni tentang tentang zakat emas lah. Baik, kerana dalam dalam soalan yang ditanya tu, iaitu antara emas yang yang guna dengan emas yang tak guna. Maksudnya emas yang berbentuk perhiasan. Macam mana nak kira zakat dia? Jadi kita faham daripada pengajian kitab ni. Ada nisab. Nisab emas ni ialah 20 dinar. 20 dinar. Jadi kena bayar setengah dinar zakat. Hukum asal macam tu lah, turas. Kalau dalam kitab Sirah Salikin tu dia kata apa? Tidak sah bayar zakat emas selain daripada emas. Kena bayar dengan emas juga. Tak boleh guna lagi. Itu juga dengan perak. Kalau ada zakat perak kena bayar dengan perak juga. Itu hukum asal, turas. Ini contoh hukum moden pula. Baik. Jadi bila kata apa 20 dinar ni bersamaan juga dengan 85 gram. 85 gram lah. Jadi 85 gram jadi 4.25. Kemudian kali 20 dapat lebih kurang apa tadi 85 gram. Jadi setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap hari berubah. Setiap hari berubah sebab harga emas itu berubah. Sebab kita nak bayar zakat tu dalam bentuk RM. Jadi pejabat zakat ni dia pun tak ada nak update. Sebab tiap-tiap hari. Kalau sebulan sekali mungkin dah boleh. Tiba-tiba dia naik, tiba-tiba dia turun. Hari tu naik 1 gram sampai 600. Berapa puluh hari tu 50 lebih kan. Lepas tu hari ni turun balik 600 balik. Dia turun pula lah. Dia punya nisab tu. Jadi persoalan yang tanya ni tentang zakat emas yang tak dibuat sebagai perhiasan. Adanya kalau orang lelaki, kalau dia simpan kata jongkong emas dinar tu biasa lah. Tapi kalau orang lelaki juga simpan kata apa gelang emas, ada juga orang jual dalam bentuk ni gelang, untuk apa ni, untuk simpanan. Jadi kena zakat ke tak? Kena lah zakat. Sebab dia bukan pakai. Jadi yang dipakai ni dia ikut uruf. Ikut uruf ni maksudnya ikut setempat. Jadi kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata lebih kurang 250 gram. Jadi maknanya kalau gelang tu, mana ada orang pakai gelang sampai tangkat tiok ni kan, no tu kan. Lepas tu ataupun kata apa, rantai leher ni sampai kata apa, tunduk begitu berapa kilo tak tahu lah emas dia pakai. Jadi ada uruf dia 250 gram. Jadi soalan dekat saya ni, juga dalam website tu adalah satu negeri tu, dia kata kalau lebih, contohnya 258 gram, maknanya lebih 8 gram. Yang uruf 250. Tapi bila dikira zakat, dikira sekali 258 gram. Bolehkah kira macam tu? Boleh tak? Macam dinar kalau kita ada kata apa, bawah daripada 85 gram atau bawah daripada 20 dinar, tak kena zakat. Tapi bila nak kira zakat, dia kena campur sekali.
Dia kena campur sekali. Maknanya kita ada 21 dinar ataupun kita ada 90 gram. Dia nak bayar zakat kena kira atas 90 gram tu. Tapi ini kih apa ni? Kih emas yang dipakai. Jadi ada orang mengatakan bahawa gerai Kedah kira yang tu saja 8 gram saja. Yang 250 gram yang pakai selalu tu tak payah kira. Kira atas 8 gram saja. Tapi itu pun masalah juga sebab 8 gram tu bukan dia sampai nisab lagi. Sebab nisab 85 gram. Tu nak kira macam mana? Jadi kalau orang perempuan orang perempuan ni kira emas ni kira kata apa? Tabik lah, kita tabik lah. Mereka ni pemegang aset yang termahal sekali dalam dunia. Siapa dia? Bini kita. Dengan mak-mak kita. Gelang ada, rantai ada. Cucu kita pun beli juga. Rantai emas dengan apa? Dengan gelang emas bagi dia. Sebab tahu. Sebab dia akan jadi kata apa? Aset yang tak akan. Kata apa? Tak akan susut nilai. Baik, jadi pendapat saya nak bagi yang kata apa? Keluar daripada khilaf ni. Kalau ada kita ada emas yang kita pakai tok asing sebelah. Ada 150 gram tu gelang apa tok sebelah. Boleh pakai. Pergi makan kenduri ke, tak pergi makan kenduri ke, ataupun duduk di rumah ke. Pakai. Boleh tukar-tukar, tak ada masalah. Janji pakai. Yang tak pakai tu makna lebih tu tok sebelah. Apa itu campur lah sekali dengan jongkong emas ke, dengan apa dinar ke apa. Jadi bila nak kira zakat, kira sekali. Yang lebih 8 gram tu campur dengan apa ni 85 gram tu kira sekali dah. Baru apa ni baru senang kira zakat. Senang selesai masalah. Dan faham tak muslimat ni? Baik, Allah a'lam. Ada soalan para tu bab zakat boleh bertanya ke Facebook ke? Baik, jadi kita berhenti di sini dulu. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap itu dah daripada kelemahan dan saya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا ونعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.